Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ni adalah tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Jom kita tengok apakah kelebihan dan kekurangan kad kredit. Okey, kelebihan pertama, dia mudah digunakan untuk pembelian tanpa tunai. Maksudnya kalau bukan cash, kena pakailah. Kedua, dia memberi perkhidmatan bayar balik tanpa faedah. Biasanya 20 hari dan tarikh penyerta. Ketiga, memberi ganjaran, hadiah dan promosi atas penggunaan dan permohonan. Keempat, memberi perkhidmatan pengeluaran tunai dari ATM pada bila masa. Dan yang terakhir, kelima, memudahkan proses pembelian atas talian. Tadi kita tengok kelebihan, sekarang kita tengok kekurangan pula. Kekurangan pertama, mudah untuk terbelanja melebihi kemampuan bayaran balik. Ketiga, kegagalan membayar balik boleh dikenakan faedah dan cas bayaran lewat. Ketiga, setengah kad kredit mengenakan yuran tahunan. Keempat, mengenakan yuran pendahuluan pengeluaran wang tunai. Dan yang terakhir, berisiko tinggi mengalami masalah penipuan dan kad kredit. Jadi anda dah dapat satu ilmu hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Ilmu Channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada Ilmu Channel. Terima kasih.